berak depan orang macam gini. Master. Okey, Assalamualaikum. Ni saya nak bagi tahu kepada orang-orang Johor, orang-orang Malaysia yang baru nak main Singapura. Yang korang dah dapat kerja dekat Singapura, lepas tu korang terjebak dengan seluduk. Ni nak bagi tahu kat korang, ni memang cerita sahih punya. 10 kata dekat atas tak ada bicara lagi dekat custom. Kau kena buat apa? Kau kena bicara dekat mahkamah. Yang ini gambaran kalau engkau kena tangkap. Contoh, engkau bawa kereta baru yang loan 9 tahun. 9 tahun. Kau baru pakai 2 tahun, kau kena tangkap, bawa 15 carton dekat custom. Apa yang kau akan kena? Yang pertama, kau akan ditidurkan di mahkamah custom sekejap. Penjara custom sekejap dulu. Lepas tu besok, kau akan ditransfer pergi ke balai polis. Masuk hari ketiga, kau akan dibicarakan. Dan kau akan kena 2 pertuduhan. Satu, kau tak bayar cukai. Lagi satu, kau seluduk. Confirm kau tak boleh bayar. Dia panggil apa? Yoka Mas Chongkong. Okey, lepas tu bila kau dah dijatuhkan hukum, apa yang terjadi? Kau confirm tak boleh bayar. Engkau akan dipenjarakan. Okey, kat sini saya dia beri peluang. Macam mana penjara yang kau akan tidur, yang kau akan hadapi. Okey, kalau kau tak boleh bawa, memang kau akan gila dekat sini. Okey, yang pertama, kau akan berak dekat depan orang. Pernah kau berak dekat depan orang? Confirm kau tak pernah. Kau akan terkencing dekat depan orang. Confirm kau tak pernah. Okey, lepas tu kehidupan kau sehari-hari makin lama makin gila. Sebab apa? Kau dah tak boleh bayar kereta. Kereta kau kena rampas. Kalau kau ada bini, bini kau pun boleh jalan. Kalau kau ada kerja, kerja kau habis. Dan kalau kau ada rumah, rumah kau akan dilelong. Jadi sebelum kau orang buat, kau orang fikir. Dan saya bagi gambaran macam mana kau akan tidur pada hari pertama dan pada hari orang tengok kau berak. Jom. Inilah pertama kali kau akan ditidurkan di sini. Contoh, satu bilik 4 orang. Okey, engkau akan dibentangkan dengan ini sahaja. Ini sahaja. Jadi video ni keras supaya korang berakal, jangan bikin ini barang. Okey? Saya gambarkan betul-betul, ini adalah selimut kau. Ini adalah bantal kau. Kau tidurlah sini selama 2 tahun. 2 tahun dalam ni. Kau sanggup? Ha? Kalau kau jenis bernafsu, kat mana kau nak lepaskan air kau? Kau tak boleh lah. Kau akan gila. Percayalah aku cakap. Dekat sini tak ada satu seruduk rokok. Rokok kau akan tak dapat apa pun. Kalau kau jenis isap barang, kau akan ketagih. Kau akan gian. Time tu baru kau tahu macam mana dedah kena barang. Yang kedua, air ni, dia akan bagi kau air TO, kopi O. Dan dia bagi kau 1 hari pisang atau oren. Itu saja. Ayam goreng 1 hari seketul. Makan tak boleh mewah, tak boleh minta. Tak boleh apa yang dia bagi, itulah yang kau kena makan. Dan kau kena pakai baju ni selama 2 tahun, 3 tahun. Kau nak? Kau nak ke? Kau pakai baju ni depan orang. Ha? Yang ini aku bagi pengajaran kat kau. Jangan bikin ini barang. Kau kena kesian kat mak bapak kau bila kau dah masuk Singapura. Kau dah kerja betul-betul. Dah, kau jangan bikin ini barang. Kau ingat Singapura bodoh ke? Dekat custom sekarang Singapura dah tak payah pakai cek lagi tau. Tapi dia ada pakai X-ray yang kau pun tak tahu, yang kita pun tak tahu. Jadi jenayah apa pun bila kau masuk Singapura, kau jangan bikin. Gaduh, seluduk barang, bawa apa benda salah, kau jangan. Ramai lagi orang yang dah kena. Lepas tu kau akan apa? Pagi-pagi kau kena kemas. Kau kena kemas balik apa yang kau dah tidur. Kau tak boleh tidur waktu siang. Kau kena gulung tikar kau. Okey? Kau kena gulung. Lepas tu kau kena master. Master kau tahu apa? Master ni kira berapa banduan yang ada. Lepas tu kau akan duduk macam gini. Morning. Betul. Dia panggil Morning. morning Morning. Morning. Master. Dia akan sebut berapa orang. Okey, 4. Okey, 4 orang lah. Kat sini kau tengok tak betapa peluhnya aku bila kau kat dalam penjara macam mana? Ha? Kalau kau jenis isap rokok, engkau akan dedah, engkau akan gian, kau mimpi pun kau akan mimpi isap rokok. Yang ini aku cerita betul-betul. Dan kau akan berak pertama kali depan orang. Kat sini kau akan berak. Sini. Ha? Mak bapak kau panggil kau kerja, kau tak nak kerja. Kau akan berak depan orang macam gini. Bila bau saja tahi kau, dia akan panggil apa tahu? Water. Cepat. Kau tak boleh berak lama-lama.
Ini nasib baik ada dinding. Dulu tak ada dinding. Lepas tu kau nak mandi sini, kau tekan. Kau nak minum air pun tekan sini. Kata tak? Tak ada satu seludupan pun akan berjaya bila kau dah masuk dekat penjara. Tak sama macam negeri-negeri lain. Negeri lain kau boleh roket lagi. Singapura kau tak boleh roket. Lepas tu, kalau kau bergaduh kau dengan banduan, kau akan masuk PC. Bengkak lain harga, keluar darah lain harga. Ini aku cerita betul-betul supaya kau jadikan pengajaran. Sayangi hidup kau, sayangi masa depan. Bila kau dah kerja Singapura, kau ingat, jangan buat kesalahan. Kau pergi kerja, balik kerja, dah tu je. Kalau kau nak bikin